Setakat ni memang adalah cuaca panas ya. Yang tak panasnya di kawasan-kawasan bandar ni memanglah hujan local rain tu kan perolakan menyebabkan hujan tak berhenti. Tapi pertanian buah-buahan ni banyak di luar kawasan luar memang terkesan, tapi tidaklah begitu ketara lah ya. Sebab every year kita ada El Nino ni. Cuma tahun ni diramalkan lebih serius. Itu dia panggil Super El Nino, tapi nampaknya kita tidaklah begitu terkena sangat dengan terkesan sangat dengan tu. Cuma adalah sikit kesan tapi tidak begitu teruk. Sebenarnya El Nino ni tidak begitu, dia lebih kepada panas dengan kemarau aja. Kalau kawasan yang kemarau kering betul. Kalau kawasan yang hujan betul. Itu El Nino punya efek lah. Tapi kalau di Malaysia ni saya perhatikan di Selangor terutamanya ni saya tak nampak lagi sangat ketara sangat kesan itu. Panas tu memang ada tapi tidaklah sampai membawa kepada kemarau yang berpanjangan, tidak ada. Ya. Sebab air, saya pantau air di empangan pun masih pada tahap yang masih bagus, 90%, 85% ke atas, 77 empangan kita. Dia memang kita dalam suasana El Nino dah ni. Cuma bila masuk bulan 10 nanti dah tak ada dah. Dia biasanya awal tahun. Dia El Nino punya kesan ni. Tapi ada lah nampak tu kepanasan tu memang ada, tapi tidak sampai peringkat yang boleh kita risaukan lah. Tapi setakat ni bekalan air dan juga kita punya pemantauan level sungai ada kesan sikit daripada Sungai Selangor itu, tapi itu 2 bulan lepas ada sikit penurunan paras air tu. Bila paras air rendah, amonia akan jadi tinggi. Itu yang paling kita risau. Sebab tu kita terpaksa gunakan air simpanan kita di bawah program OPAK ni, mengepam air supaya kita boleh cairkan balik air sungai itu. Kita dah buat itu banyak kali. Itu kerisauan kita sebab air itu nanti akan digunakan juga untuk sawah dan untuk pertanian. Yang itu kerisauan kita. Tapi sekarang ni nampak dah okey balik, dah pulih.